Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada malam ini Allah bagi kepada kita peluang untuk sama-sama dapat kita hadirkan diri ke masjid ini kerana Allah Taala. Sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu di rumah Allah. Sama-sama dapat kita berniat iktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Dan sama-sama insya-Allah kita akan menyambung pengajian tafsir Al-Quran daripada surah Al-Mujadalah. Tuan-tuan, kita akan sambung pada malam ini ayat yang kelima. Termasuk ayat kelima daripada suratul Mujadalah. Tuan-tuan buka Al-Quran muka surat 542. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah sama-sama kita dapat membacakan ayat kelima, 6 dan 7 daripada surah Al-Mujadalah. Mudah-mudahan bacaan kita tadi mendatangkan pahala, rahmat dan barakah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu daripada ayat suci Al-Quran dan syafaatnya insya-Allah. Kita tengok tuan-tuan terjemahan ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Maksudnya, sesungguhnya
mereka-mereka, yakni orang-orang yang menentang Allah dan Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang terhina dan orang-orang yang terkutuk. Seperti mana umat-umat yang terdahulu yang telah menentang para rasul. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat, yakni bukti-bukti yang jelas. Walil kafirina adzabum muhin, bagi orang-orang yang kafir, mereka akan diseksa dengan siksaan yang sangat hina. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari kiamat kelak, mereka semua akan dibangkitkan dan akan diungkapkan segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semuanya, sedangkan mereka sudah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan atas segala sesuatu, Allah Maha menyaksikan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu melihat dan memerhatikan bahawa Allah itu Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah 3 orang yang berbisik melainkan Allah yang keempat, yakni Allah mendengar bisikan mereka. Dan tidak berbisik 5 orang, melainkan Allah lah yang keenamnya. Dan tidak terjadi antara orang-orang yang kurang daripada itu ataupun lebih ramai, melainkan Allah selalu berada di tengah-tengah mereka, di mana sahaja mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian kelak di hari akhirat, Allah Ta'ala akan ungkapkan kepada mereka segala amal perbuatan mereka. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu dihina, dikutuk. Maknanya di dalam dunia ini mereka tidak akan mendapat kebaikan. Mereka akan mendapat keburukan sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan Allah juga memperjelaskan bahawa sifat menentang ini sebenarnya adalah sifat yang diwarisi daripada kaum-kaum yang terdahulu. Tentang padanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, sepanjang zaman mereka akan dihina. Mereka akan ditinggalkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sidang jamaah rahimakumullah. Secara sekali lalu dalam ayat ni Allah cerita sifat penentang Allah dan Rasul sepanjang zaman serupa. Kemudian akibat mereka. Kemudian Allah juga cerita dalam ayat yang telah kita bacakan sebelum ini, iaitu tentang bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam muqaddimah kuliah yang lalu, bagaimana cerita tentang Khawlah binti Sa'labah. Dia doa seorang-seorang, kan? Doa dia dalam apa munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah tentang suami dia. Pun Allah tahu, pun Allah Taala akan mendengar dan Allah menjawab apa sahaja bisikan dia. Jadi kemudian dalam ayat ni juga Allah Subhanahu wa taala melarang, secara ringkasnya ayat-ayat tadi Allah Taala
melarang kita ni daripada melakukan bisikan-bisikan untuk mengajak kepada keburukan. Duduk saja-saja dengan kawan kita, ajak, jom kita tengok wayang malam ni. Jom kita pergi mengendap. Jom. Bisikan-bisikan kejahatan ini adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kalau kita baca kesimpulan tadi, antara lain mesej yang nak disampaikan ialah tentang perasaan muraqabah. Muraqabatullah, yakni kita ni rasa Allah Ta'ala tengok kita. Muraqabah. Allah sebut, kamu berdua, aku yang ketiga. Kamu bertiga, aku yang keempat. Kan, duduk sembang kat mana pun, meeting kat mana pun, dalam tempat mana pun. Sekarang ni tuan-tuan, orang meeting dah bocor cepat. Sebab ada jam, ada internet kan, ada telefon. Kadang-kadang ada alat-alat perisikan kan. Meeting presiden negara boleh bocor kan. Tapi sebenarnya orang buat macam mana pun bocor tu awal kepada Allah. Kita ni buat apa pun sampai maklumat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok dalam ayat tadi Allah Taala sebut yuhadunallah, orang-orang yang menentang. Ini dia panggil yuhaduna, ni makna orang yang duduk menentang, duduk di sempadan Allah. Mereka melanggar sempadan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dia panggil tahaddi, ni makna mencabar. Orang berani mencabar Allah, tahaddiat, kan, cabaran-cabaran. Jadi orang yang mencabar tu panggil yuhadun. Orang yang berani mencabar Allah. Allah Ta'ala kata haram, dia kata haram apa? Halal. Allah Ta'ala kata halal, halal. Dia tu kena haram lah. Ramai orang tuan-tuan dalam dunia ni, dia berani mencabar Allah. Mana dikatakan mencabar Allah? Mencabar yang pertama tuan-tuan, dia tak percaya Tuhan buat dia. Dia mencabar. Ni banyak orang tak percaya dengan qada dan qadar Allah. Dia kata kita yang menentukan nasib kita. Ni pokok yang apa orang panggil ekstrim dengan keyakinan diri dia. Dia kata we create our fate. Kan? Our fate is in our hand. Kan? Kita takdir kita, destiny. We apa dia kata macam tu lebih kurang kan. Dia kata kita punya matlamat kita yang akan capai dengan kekuatan. Tuan-tuan. Maka dia lupa bahawasanya manusia ni hanya boleh berusaha. Manusia ni kena usaha wajib. Ahli sunnah wal jamaah, mereka beriktikad qada dan qadar memang ketetapan Allah. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku dengan qada dan qadar Allah. Tapi kita wajib berusaha. Minta kepada Allah supaya Allah bagi kebaikan kepada kita dan usaha. Tapi usaha kita tak boleh paksa Allah. Kita nak anak kita pandai. Yang kata anak pandai, tuan-tuan, anak laki-laki. Mana boleh paksa Allah? Tuan-tuan, ni petua. Saya bagi petua. Ada satu orang, dia kata, Ustaz, saya amal. Petua orang tua-tua dulu. Kalau tuan-tuan nak dapat anak, macam mana dapat anak? Jadi kena tunggu. Bila isteri dah habis, tuan-tuan, dia punya tempoh suci dia, malam pertama dia suci, jangan bersama lagi. Tunggu 3-4 hari. 3-4 hari, bagi isteri itu tenang, tuan-tuan bertenang elok, lepas tu bersama. Masa bersama ni tuan-tuan, kena baca doa lah. Sebelum bersama tu solat ajak dulu kan. Lepas tu masa nak bersama tu, bacalah doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita tuan dah tua dah lupa doa ni. Kan. Allahumma jannibna syaitan, bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Dengan namamu ya Allah, jauhkan kami berdua daripada syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jauhkan syaitan dari anak yang bakal kau kurniakan. Masa kita bersama tu tuan-tuan, orang kata climax dah tu, tuan-tuan baca doa tengok hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Masa climax sampai ke puncak tu, malam ni kita baca bab jimak pula tuan-tuan. Tak apalah, ajar ada orang tanya soalan kan. Bila dia tanya soalan, saya nak cerita qada ni tuan-tuan kan. Tapi usaha kena buat bersama dengan isteri.
Bila sampai klimak tu, tuan-tuan kena baca doa dalam di hati, sebut sikit lah, di mulut pun tak apa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa tengok hujan tu. Orang tengok hujan tu baca, ya Allah, jadikanlah ia sebagai siraman yang berguna. Tuan-tuan, lepas tu bersama dengan isteri, yang ni petua dia. Oh, ni petua. Kalau orang anak laki-laki, lepas bersama tu, suruh isteri dia mengiring belah kanan. Suami peluk tu tinggal dia bagi lama duduk belah kanan. Kalau boleh dia duduk lama situ sampai pagi kan. Mengiring. Kalau nak anak perempuan, suruh isteri tu mengiring sebelah kiri. Ini petua kajian dia. Tapi petua tu juga diambil daripada hadis. Iaitu air mani suami bertembung dengan air isteri tu, yang mana dia masuk dulu, ke atas bawah dia ambil kira kan. Persenyawaan itu berlaku belah kanan, maka insya-Allah dapat anak laki-laki. Persenyawaan itu berlaku belah kiri, dapat anak perempuan. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah ambil tahu, lepas serah je lah. Kan? Ada juga orang kata tak tahulah ustaz, lepas bersama dua-dua tidur berdengkur, tak tahu kan. Tak tahulah macam mana. Tapi itu usaha. Kita nak anak laki-laki. Semua anak lain perempuan, anak lelaki. Kalau Allah tak bagi, jadi perempuan belaka. Kan? Tapi itulah usaha. Takdir, Allah takdirkan anak. Yang pertama, anak laki-laki, anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah kata, Allah yang akan bagi pada orang yang dia kendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ataupun Allah bagi pada orang yang dia kendaki anak laki-laki. Perempuan pun dia tentu, laki-laki pun tentu. Ada orang wa yuzawwijum dhukrana wa inatha. Ada orang Allah Taala bagi laki pun ada, perempuan pun ada, kan? Ada orang wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah juga menjadikan ada orang mandul. Dia macam-macam dah, usaha sana doktor ni pergi mandul. Apa macam mana? Itu ujian Allah, qada dan qadar. Jadi tuan-tuan, orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasul ni kadang-kadang dia bukan lawan agama. Dia menentang keputusan Allah. Dia tak redha. Kan? Bila ada saja keputusan hukum Allah, dia lawan. Qada Allah pun dia lawan. Oh Tuhan, kenapa kau begitu kejam kepada aku? Oh dahsyat tuan-tuan. Bila berlaku sesuatu, dia kata this is a cruel fate. This is a cruel fate. Kan? Takdir yang sangat kejam. Oh kenapa Tuhanku? Dia mula. Ini dia nak lawan Allah ni. Tuan-tuan kan. Dulu berlaku di Kelantan satu peristiwa. Kelantan ni tok guru banyak, ulama banyak. Ada orang kata ada orang ni satu cerita. Dia tak nak hantar anak ke Mesir. Anak dia tu ngaji pandai, tapi dia tak nak hantar ke Mesir. Jadi dia jumpa satu ustaz. Saya tak naklah hantar ke Mesir. Kenapa tak nak hantar anak ke Mesir? Apa relevan? Mesir itu negeri Fir'aun, hantar buat apa? Oh, tuan-tuan kan. Tak apa. Ustaz tu kata, habis pakcik nak hantar mana? Nak hantar pergi Mekah kalau boleh, mengaji mesti Madinah ke. Pakcik nak hantar tempat Abu Lahab tu. Oh kan. Tempat Abu Lahab. Terkejut kau tu, terkebil-kebil. Dia dah nampak Mesir negeri Fir'aun. Kan. Dia lupa Mesir juga negeri Nabi Musa. Kan. Mekah, dia dah nampak negeri Nabi Muhammad. Abu Jahal pun situ juga. Tahu-tahu, Abu Lahab pun situ juga. Kan? Macam itulah Kelantan pun. Tok Guru banyak, Tok Aru Biru pun banyak. Lepas tu jangan salahkan tempat. Tuan-tuan kan. Ada setengah orang suka peleceh negeri orang. Suka kutuk. Jahat-jahat lah. Dia duduk mana pun. Duduk dalam pondok dia curi ayam Tok Guru. Kan? Orang jahat dia tak kira dia. Dia duduk dalam pondok. Tapi bukan mengaji pun. Curi selipar Tok Guru jual. Contohlah kalau orang nak jahat. Ni cerita, kisah saya baca dalam Mastika. Satu orang, dia ni tanam temakau. Lepas daripada banjir ni tuan-tuan, temakau dia tenggelam. Sekali dia sabar. Tenggelam kali kedua, dia naik angin, dia nak marah. Tenggelam kali ketiga, temakau dia nak boleh petik. Masa tu dia naik macam gila. Dia pergi ambil kapak kecil dia, tengah-tengah hujan lebat tu, dia keluar. Tuhan dia kata, kalau mu berani, mu turun. Ni saya baca dalam Mastika akan kisah bagaimana satu orang yang tengah-tengah bercakap tu dia sambar petir.
Perang peti sambal dia pum jatuh mati. Dan dia pegang kapok kecil. Kapok kecil dia band orang ni. Dia kata Tuhan kalau mu berani mu turun pum dia kena panah. Mati. Bila mati tuan-tuan Tok Imam datang apa semua nak buat macam mana dah mati lah. Bini duk menangis lah cerita kat Tok Imam gitu begini. Tok Imam kata tak apalah kita serah dia dengan Tuhan lah. Kita mandi lah. Bila nak mandi jenazah tuan-tuan buka tangan tak boleh. Macam lekat. Kapok tu tak boleh buka. Tok Imam tarik macam-macam tak boleh. Tok Imam kata gini lah. Kita mandi gitu je lah. Tuhan suruh dia bawa kapok tu jumpa dengan Tuhan. Kan. Tu kisah orang gedebeng ni tuan-tuan kan. Jaga-jagalah. Ada orang berani nak cabar Tuhan. Astagfirullah. Ada orang dia jadi kafir terus. Macam pak musyrikin. Dia kata Nabi tu gila lah apalah kan. Dia tersahirun. Jadi orang mencabar Allah dan Rasul ni ada sepanjang zaman. Jadi Allah telah turunkan bukti-bukti jelas. Apa jadi? Bagaimana berakhirnya Fir'aun? Ditenggelamkan dalam lautan. Bagaimana kaum Ad dan Samud? Berakhirnya kaum-kaum yang begitu hebat telah dibinasakan oleh Allah. Kan Ad, Samud dan sebagainya dibinasakan oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah kata kami dah turunkan bukti-bukti. Jelas. Semua orang boleh pergi tengok bukti-bukti jelas. Kita kat Malaysia ni tak berapa nampak tuan-tuan kan. Sebab kita ni kawasan kita sejarah orang bangsa yang lawan dengan Allah Ta'ala ni tak begitu nampak. Sebab dulu-dulu tuan-tuan banyak orang pahaman dia pagan kan. Dia ni tak sampai dakwah lagi dulu. Sebab tu kita tak nampak. Dibinasakan apa semua tak nampak kan. Jadi mati macam biasa je lah. Tak nampak kan. Tapi banyaklah kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Turki. Bukan di Turki. Di Itali. Ada tempat yang sekarang orang jumpa. Cari gali jumpa mumia-mumia yang tenggelam dalam lava. Masih berpelukan. Pompei, Itali. Saya tengok dalam majalah mana tu Pompei, Itali. Tuan-tuan boleh search. Kan Pompei, Itali orang jumpa. Bagaimana mayat-mayat tu masih dalam keadaan berjimat. Masih lagi. Tapi dia jadi batu, kerah. Kan? Sampai sekarang orang duk cari The Lost of Atlantis. Banyak tempat. Ini Allah dah tunjuk. Cari sendiri ya jumpa. Dan saya baca baru ni satu artikel tempat Fir'aun dibinasakan itu. Ada kapal dah jumpa. Dengan dia punya rangka-rangka. Kereta-kereta kuda yang ditenggelamkan di situ. Senjata-senjata dan mayat-mayat rangka tu ada lagi kat situ. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang telah dibinasakan oleh Allah. Dia Allah peringatkan. Walil kafirina azabum muhin. Orang kafir akhirat besok mereka akan berdepan dengan seksaan yang hina. Sekarang orang kafir dia berlagak. Donald Trump tuan-tuan kan. Berlagak. Setan Yahoo berlagak. Tapi tadi saya tengok satu rencana lalu. Ada satu wartawan paparazzi tak sengaja ambil daripada belakang gambar Donald Trump ni. Dan dia orang buat kesimpulan Donald Trump sudah pakai Pampers. Kan? Saya pun tak tahu tadi dia orang buat kesimpulan. Dia kata Donald Trump ni dah pakai Pampers sekarang ni kan. Dia katalah tadi saya baca tadi artikel tu. Kan? Maknanya tuan-tuan teruskan berdoa. Qunut nazilah ni. Tuan-tuan kita tak nampak kesan dia. Allah Ta'ala akan makbulkan. Musuh-musuh Islam yang menyerang negara umat Islam. Membunuh orang Islam di Palestin, di Iran, di Iraq. Bunuh orang Islam di mana lagi. Kita hanya boleh mengadu kepada Allah. Kita nak hantar roket, tak ada roket. Kita nak, ada apa senjata orang sini tuan-tuan. Parang kontot pun tak ada lah. Kan? Kita ni tak ada dah. Orang dulu-dulu perang lawan dengan tentera Belanda. Dia ada buluh runcing. Tuan-tuan buluh pun tak ada. Pokok buluh ada sini. Tak nampak pokok buluh dah. Tak ada dah buluh runcing. Tak ada dah. Senjata yang utama yang kita ada sesatunya sekarang ialah doa kita. Ad-du'a silahul mu'min. Ini lepas mayang doa. Sebab Allah Ta'ala bagi jaminan orang yang kafir itu Allah akan timpakan kehinaan,
kepada mereka dan mereka mati, azabun muhin, mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Allahu akbar tuan-tuan. Dia amaran juga pada kita orang beriman ni. Kan tuan-tuan. Jangan kita ikut golongan-golongan yang menentang Allah dan Rasul. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut juga tentang hari akhirat. Dalam ayat yang ke-6, yauma yab'atsuhumullah. Pada hari akhirat ini tuan-tuan, pada hari akhirat besok akan dibangkitkan. Kita semua ni, sama ada raja, sama ada Perdana Menteri, Presiden, Menteri, Wakil Rakyat, orang kaya, orang miskin, semua akan mati. Semua akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya mereka akan dibangkitkan. Kita semua kena prepare lah. Betul orang Islam ni tuan-tuan, dia kena every day, ever ready. Hari-hari kena prepare. Kita semua ni anytime boleh mati. Bukan mesti orang muda tak mati. Orang tua mati. Kadang-kadang saya jumpa ada pakcik-pakcik umur 80 tak mati lagi. Cucu mati 8 dah. Cucu mati dulu kan. Aksiden seorang, sakit seorang. Ada. Yang atuk tak mati-mati lagi. Kan. Ada yang bapa tak mati, anak dah mati 2-3 orang. Ini semua ketentuan Allah. Sebab tu kita kena fikir tentang bagaimana kelak kita akan dibangkitkan. Nabi SAW pesan. Banyak pesan Nabi tentang ingat hari kebangkitan ini. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajis man ittaba'a nafsahu hawa wa yatamanna 'ala Allahil amani. Nabi kata orang Allahumma salli alaihi wasallam, orang yang bijak, orang yang hebat ni tuan-tuan adalah orang yang boleh menguasai nafsu dia, boleh mengawal diri dia. Tuan-tuan, orang yang kuat ni adalah orang yang tak tawan diri dia, jaga hawa nafsu dia dan beramal untuk sesudah mati. Nabi kata orang al-kayyis ni dana nafsah, orang yang sentiasa postmortem, muhasabah diri dia. Aku ni kalau mati apalah pahala nak bawa. Aku kalau mati bekal banyak. Itu orang panggil dana nafsah. Dia postmortem, muhasabah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni duduk dia tak pernah tafakur. Apa bekal yang kita nak bawa ke akhirat kan? Itu orang yang bijak. Dan orang lemah, orang macam mana? Orang ikut hawa nafsu tapi dia cita-cita banyak. Minta nak masuk tu syurga lah apalah. Tapi malah ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kita bagi laluan Abang Bilal untuk azan dulu insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا بالله العلي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala tuan-tuan bagi tahu kepada kita dalam ayat yang ke-6 bahawa sebarang perbuatan manusia di dalam dunia ini akan ada catatan dia, akan ada pembentangannya, dan Allah Ta'ala ni syahid. Syahid ni maknanya Allah tahu sungguh. Syahid ni Allah jadi saksi, Allah pengawal, Allah tahu. Ini makna Allah jaga. Kalau orang sebut saksi-saksi ni, saksi mahkamah dalam dunia ni, tuan-tuan dia kena tahu bila, bagaimana dia tak. Saksi Allah Ta'ala ni, Allah Maha menyaksikan. Tak ada satu pun yang kita buat terlepas daripada penguasaan Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena buat benda baik. Jangan takut orang tak tahulah apalah, tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ayat yang Allah sebut, siapa buat benda baik walaupun seberat darah, dia akan tengok ada pahalanya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat benda jahat walaupun hanya sekelumit, dia akan tengok ada dosa dia. Baik, kemudian dalam ayat yang ke-7, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bagaimana hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah mengetahui segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Salah satu sifat Allah Ta'ala, kaunuhu ta'ala alimah. Allah Ta'ala tu ialah sifat dia alim, mengetahui. Allah tahu. Allah tahu ni ikut ahli sunnah wal jamaah sebelum berlaku. Dia tahu dah, kan? Ada pula puak-puak yang Mu'tazilah, yang ajaran sesat ni, dia kata Allah ni kalau berlaku baru dia tahu. Tak berlaku dia tak tahu. Astagfirullahalazim. Dia samakan Allah tu dengan makhluk. Ahli sunnah wal jamaah
Ni tuan-tuan hadir malam ni Allah tahu. Bini tak tahu lagi suami gimana. Bini tak tahu suami balik ke apa, Allah tahu. Selamat tak selamat, Allah tahu. Kan? Itulah ilmu Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tahu zahir dan batin. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu sebarang bisikan-bisikan. Yakni bagaimana orang-orang yang berbisik, tuan-tuan. Cerita bisik ni perancangan, tuan-tuan. Orang bisik, tuan-tuan. Orang tahu. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dulu-dulu, tuan-tuan. Orang dulu-dulu ni, dia kalau strategi ni main bisik lah. Kan? Dia nak buat konspirasi dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, bahawasanya Allah Ta'ala tu duduk huwa ma'ahum. Apa maksud huwa ma'ahum? Allah bersama-sama dengan mereka. Ulama tafsir kata perkataan huwa ma'ahum tu ialah ilmu Allah Ta'ala. Bukan Allah datang duduk sini. Maknanya Allah Ta'ala tu ilmu dia ada bersama dengan kamu. Maknanya kita dalam radar pengawasan Allah Ta'ala. Dalam radar ilmu. Jangan pula kita kata Allah ada sama kita ni. Allah bersama kita ni, maknanya Allah duduk sebelah kita. Itu jadi apa, tuan-tuan? Menyamakan, itu dia panggil tajsim. Menyamakan, menjisimkan Allah. Allah duduk sebelah saya. Ada pokok ajaran sesat, tuan-tuan. Dia duduk dengan kawan-kawan dia boleh cakap, Allah duduk belakang kau, Allah duduk depan kau. Tak boleh lah gitu. Maknanya, yang dikatakan huwa ma'ahum tu, makna ilmu Allah. Ilmu Allah bersama-sama. Lepas tu, tuan-tuan, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika sahabat-sahabat Nabi ni, dia zikir kuat, kan? Sampai mereka itu duduk dalam perjalanan dekat Khaybar tu. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan, takbir kuat. La ilaha illallah, kan? Duduk Allahu Akbar, kuat-kuat lah. Jadi, Nabi SAW kata, dia kata, ringankan. Tak payahlah jerit-jerit dalam zikir kuat-kuat ni. Jangan paksalah. Sebab apa? Kamu sekarang ni, fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Yang kamu panggil tu Allah. Dia bukan pekak dan dia bukan ghaib. Mana dia bukan jauh daripada kamu. Jadi kamu minta dengan Allah, innakum dia kata tad'una sami'an qariba. Kamu sedang berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang Maha dekat, kan? Tak payahlah nak jerit-jerit. Kan? Itu hadis sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan, Allah bersama dengan kita ni maksudnya ilmu Allah. Allah dengar walaupun jauh mana pun, Allah ni dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam ayat lain Allah sebut, bila hamba aku minta kepada aku, bagi tahu aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akulah yang akan makbulkan doa hamba-hamba aku bila dia minta. Saya, tuan-tuan, ada satu amalan saya nak ajar kat tuan-tuan ni. Ni mak saya ajar, guru-guru kita ajar lah, kan. Iaitu nak bagi rasa kuat, rasa berani. Nak berceramah, tuan-tuan. Nak ke depan, macam-macam lah, tuan-tuan. Nak bagi berani. Bila nak bagi berani ni, tuan-tuan, nak hadirkan dalam hati perasaan apa. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia bagi tangkal, ini syirik. Jadi ini dia ajar. Tuan-tuan kena genggam tangan, pegang tangan ni, sebut Allah ma'i. Sebut Allah ma'i. Allah bersama dengan aku. Allah syahidi. Allah syahidi. Allah saksi aku. Allah naziri. Allah yang mengawasi aku. Nazir tu makna dia tengok, dia awas aku. Genggam tangan ni, Allahu Akbar. Masuk lah. Kan? Saya kalau berdebar nak naik pentas. Kadang-kadang. Ni minggu ni, minggu depan saya akan berforum dengan Datuk Mufti. Jauh level saya dengan dia. Tuan-tuan. Dengan orang alim-alim ni, saya, kalau saya duduk depan tuan-tuan, saya berani lah. Dengan Tok Guru ni, Mufti-Mufti, takut kat saya, kan. Jadi kena genggam, ya Allah, kau tolonglah aku, kan. Saya dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri dulu, bukan dia buat lawak dengan dia. Dia orang yang jenis serius. Bila kita duduk ceramah, dia tepuk
Suka Ustaz Ghazali itu, suka. Oh, tak boleh lawak itu, tak boleh tarik lagu langsung, tuan-tuan. Datuk Mufti duk tepuk kan. Suka Ustaz. Dia ayat dia situ. Suka Ustaz. Kan suka. Dia senyum. Tapi senyum dia kata suka Ustaz. Kan. Tu berpora dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya tak pernah pora lagi dengan Mufti Selangor ni, Dr. Hanifa, orang warak, orang soleh, orang alim. Ni tuan-tuan, kita nak atas pentah ni, kita nak kena debar tu tak bagi ada. Kan? Pegang tangan Allahummai. Allah bersama dengan aku. Kan? Kalau masuk lautan. Hutan tu kan gelap dengan takut dengan apa? Allah ma'i. Rasa kekuatan tu datang. InsyaAllah kan. Allah ma'i. Genggam tangan tu. Allah ma'i. Allah naziri. Allahu syahidi. Allahu akbar. Tak payah jerit. Allahu akbar. Kan masuk. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi Allah Ta'ala tu bersama dengan kamu. Huwa ma'huwa ni maknanya Allah lah. Allah itu bersama-sama dengan kamu. Lepas tu ada orang tarikat ni, dia suka zikir huwa-huwa ni, tuan-tuan. Huwa-huwa-huwa. Jadi tuan-tuan, sebab apa dia kata huwa di sini ada? Huwa. Jadi ada setengah orang tarikat, dia kata huwa-huwa kan. Jadi kita nak zikir macam mana tuan-tuan? Jangan bergaduh dengan orang tarikat. Kita tuan-tuan zikir yang paling afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdal apa? La ilaha illallah. Kan zikir paling pendek apa? Kalau ikut setengah orang tarikat huwa. Paling pendek huwa kan. Tapi zikir kalau ikut ulama kita Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut nama Allah banyak-banyak kan. Sebut Allah. Tuan-tuan dua-dua kan anak Allah 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 Allah. Kan? Mana baik? Tuan-tuan kita sebut huwa ya, ada orang buat hu. Jadi tuan-tuan tak payah bahas. Yang tu kita serah pada ahli ulama bahas lah. Kalau saya, tuan-tuan janganlah kan. Tuan-tuan nak sebut apa? Paling malas pun Allah. Yang aula dia la ilaha illallah. Bawah tu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Semua ni zikir-zikir yang telah disebut fadilat yang besar di dalam hadis-hadis Nabi kan. Banyak-banyak kan. Ni masuk bulan Maulid Nabi, tambah lagi solawat sebanyak-banyaknya kan. Nabi pernah ditanya, siapa orang paling dekat kedudukan dia dengan engkau ya Rasulullah? Dia padang mahsyar besok, di dalam syurga besok, siapa orang paling dekat? Maka Nabi kata, aksaruhum alayya salatan. Orang paling banyak solawat kepada aku. Tuan-tuan tadi solawat kan dekat masjid. Sambil naik motor solawat lah juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nak tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kan. Jangan bulan solawat pun tak solawat, tambah bulan lain. Kan? Kita perbanyakkan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekadar tu. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.